Simboliknya adalah bagi tahu bahawa bila turun je bendera Union Jack itu, bila turun je bendera British tu, itu menandakan bahawa turunlah penjajahan British dari negara kita dan naiklah sebuah negara yang akan mencapai kemerdekaan. Naiklah sebuah negara yang bebas daripada penjajahnya, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir His Rosie. Let His Rosie teach you history. Jadi dalam video kali ini, kita berada pada bab yang ke-10 tingkatan 4, Pemasyuran Kemerdekaan. Alright. Dan fokus video kita pada hari ini adalah kita nak belajar tentang detik-detik kemerdekaan di negara kita. Jadi, bagaimanakah peristiwa kemerdekaan itu berlangsung pada tanggal 31 Ogos 1957. Yang kita selalu tengok dekat TV adalah klip-klip contoh Tunku Abdul Rahman melaungkan laungan Merdeka yang selalunya akan dimainkan pada 31 Ogos setiap tahun, betul? Tapi apakah peristiwa yang berlaku sebelum laungan dan selepas laungan? Itu yang kita tak tahu. Sebelum Tunku Abdul Rahman yang kita tengok klip, orang kata Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka tu kan, apa yang berlaku sebelum tu? Macam mana orang kata orang-orang ramai tu boleh berkumpul kat tempat tu? Kat mana laungan tu dibuat? Benda itu yang kita, kalau kita tak belajar sejarah, kita tak tahu sebenarnya. Dan itu yang kita akan belajar dalam bab yang ke-10 ini. Subtopiknya adalah 10.3 detik kemerdekaan. Alright? Jadi jom. Siapa yang belum subscribe channel YouTube saya, korang boleh subscribe dahulu dan share juga channel dan video saya ni kepada kawan-kawan kamu yang lain. Dan juga siapa yang nak check out video-video saya, bahagian-bahagian lain, topik-topik lain, korang boleh check out juga dekat channel saya. Turunkan komen korang dan juga alright. Dan jangan lupa juga untuk komen juga apa-apa topik lagi yang korang nak. InsyaAllah saya akan buatkan video tu untuk korang semua. Okay? Alright, jom kita pergi kepada subtopik yang kita akan fokuskan pada hari ini. Alright, jadi kita akan tengok tentang detik kemerdekaan. Jadi, detik kemerdekaan ini adalah nak diberitahu bahawa bila kita sambut merdeka. Jadi, detik merdeka ni kita buat pada 2 hari tau. Iaitu satu adalah pada 30 hari bulan Ogos 1957, iaitu malam sebelum 31, dan hari yang kedua adalah sehari selepas tu. Jadi 30 dengan 31 tu kedua-duanya adalah tarikh yang penting. Dia bukan hanya 31 sehari sebelum tu pun ada beberapa peristiwa penting juga yang kita catatkan sebagai detik kemerdekaan kita. Okey, kita pergi yang pertama dahulu, iaitu pada malam 30 Ogos 1957. Yang mana malam 30 Ogos ni kat mana kita buat orang kata detik pemasyuran kemerdekaan ni? Kita buat dekat Padang Kelab Selangor. Di mana Padang Kelab Selangor, sir? Padang Kelab Selangor ni, hari ni kita tak panggil Padang Kelab Selangor. Hari ni, Padang Kelab Selangor tu adalah satu tempat yang sangat ikonik yang semua orang tahu dan semua orang pernah pergi tempat ni kalau dia pernah melancong ke Kuala Lumpur. Yang mana pada hari ni, Padang Kelab Selangor kita kenali dengan nama Dataran Merdeka. Jadi Dataran Merdeka tu sebenarnya dahulu dinamakan sebagai Padang Kelab Selangor. Tapi disebabkan di situ berlakunya peristiwa sejarah pemasyuran merdeka, jadi kita namakan kawasan Padang Kelab Selangor tu sebagai Dataran Merdeka yang dekat depan bangunan Sultan Abdul Samad. Itu adalah Dataran Merdeka. Dan dahulunya kita sambut merdeka kali pertama adalah di Padang Kelab Selangor tersebut. Okey? Jadi bagaimanakah orang kata detik-detik pengisytiharan kemerdekaan ataupun detik-detik pemasyuran kemerdekaan itu dilaksanakan? Alright. So, jom kita tengok yang pertama dahulu. Jadi, apa yang kita buat yang pertama adalah berlaku pada malam 30 Ogos. Jadi, bila kita dah ready nak sambut merdeka, jadi apa yang berlaku? Semua rakyat datang. Semua rakyat datang. Semua kenderaan memenuhi bandar-bandar Kuala Lumpur dan menjadi sesak. Sama macam every year kita sambut. Malam bila kita nak countdown merdeka kan lebih kurang sama. Jadi, orang kata bandar Kuala Lumpur jadi sesak dengan kedatangan penduduk. Dan inilah first time kita nak sambut merdeka, alright, setelah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun kita dijajah oleh penjajah.
Jadi bila kereta kenderaan rakyat-rakyat dah memenuhi bandar, peristiwa dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan ketibaan tetamu-tetamu penting. Jadi pemimpin-pemimpin PTM, Tunku Abdul Rahman, semua geng-geng Tunku Abdul Rahman semua datang. Pegawai-pegawai British semua kita jemput hadir untuk menyambut sambutan Hari Kemerdekaan. Dan bila orang kata semua tetamu dah datang di Padang Kelab Selangor, okey, apa yang berlaku selepas itu? Upacara pertama dimulakan dengan perbarisan daripada 300 orang pemuda. Dia macam parade lah, perbarisan masuk, dan perbarisan ini diketuai oleh seorang orang kata individu yang bernama Ismail Bontak. Jadi Ismail Bontak ini yang memimpin perbarisan 300 orang pemuda, alright, untuk berbarislah di hadapan orang kata pentas, alright, ketika sambutan pemasyuran kemerdekaan tersebut. Dan selepas upacara 300 orang pemuda ni punya perbarisan, yang keempat adalah kita ada upacara lampu dipadam. Dia macam sambut birthday. Kita lampu padam, kita padamkan lampu tepat pada pukul 11.58 malam. Okey, lebih kurang macam countdown lah. Jadi kita padamkan lampu pada pukul 11 tersebut. Tak lama pun, 2 minit lepas tu kita buat apa? Kita pasang balik. Macam birthday lah. Surprise, pukul 12 dah. So, lampu dipasang pada 12 AM, alright. Dan lepas je lampu dipasang semula, upacara yang keenam kita ada upacara bendera, kita panggil kat sini. Upacara bendera tu adalah upacara untuk kita turun dan naikkan bendera. Okey? Jadi sebabkan kita di bawah penjajahan dekat negara kita dahulu, dekat Padang Kelab Selangor tu adanya tiang bendera, dan bendera yang ada kat situ adalah bendera British lah, bendera Union Jack. Jadi kita nak turunkan bendera Union Jack tersebut. Jadi ketika bendera Union Jack tu diturunkan, lagu God Save the Queen dinyanyikan. Lagu God Save the Queen ni adalah lagu national anthem, atau senang kata lagu kebangsaan orang-orang British lah. Jadi ketika diturunkan, lagu God Save the Queen diturunkan. So bila dah diturunkan bendera tersebut, kita naikkan bendera apa? Dengan penuh bangganya kita naikkan, of course kita naikkan kita punya bendera kita, iaitu bendera PTM. Bendera PTM dinaikkan, dan setiap kali bendera PTM dinaikkan, apa yang berlaku? Kita kumandangkan lagu negaraku. Lagu negaraku pun dikumandangkan. Jadi apa simbolik turunnya bendera dan naiknya bendera ni? Simbolik upacara bendera ni simboliknya adalah bagi tahu bahawa bila turun je bendera Union Jack itu, bila turun je bendera British tu, itu menandakan bahawa turunlah penjajahan British dari negara kita dan naiklah sebuah negara yang akan mencapai kemerdekaan. Naiklah sebuah negara yang bebas daripada penjajahnya, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Sebab tu pentingnya simbolik untuk kita turunkan bendera, nak menunjukkan bahawa kita dah bebas daripada penjajahan British selama ni. So itu adalah upacara yang ke-6. Okay. Upacara yang ke-7, selepas tu kita buat apa? Lepas tu Tunku Abdul Rahman telah memberikan laungan merdeka sebanyak 7 kali. 7 kali Tunku Abdul Rahman memberikan laungan merdeka. Seperti klip yang kita tengok. Tapi klip yang kita tengok selalunya pada setiap 31 Ogos tu kan, itulah klip pada esok paginya. Pada malam sebelum tu pun dia ada juga laungan merdeka. Cuma klip tu dia tak selalu dipasangkan ketika kita menyambut Hari Merdeka. Tapi ada laungan merdeka 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman pada malam tersebut di Padang Kelab Selangor. Selepas laungan merdeka tersebut, kita ada pemeriksaan barisan. Yang mana kita nampak tak tadi, kita ada pembarisan ni kan. Jadi dia ada pemeriksaan barisan yang dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman sendiri. Tu adalah Tunku Abdul Rahman. Jadi Tunku Abdul Rahman ni dibuat check lah. Jadi siapa yang pernah kawat dia tahu dia ada pemeriksaan barisan, atau Tunku Abdul Rahman akan jalan lah dekat setiap barisan tu, check pembarisan tersebut. Dia macam upacara kawat lah, lebih kurang kawat kaki. Dan lepas pemeriksaan barisan itu dilaksanakan, kita ada satu upacara memberikan anugerah pingat. Kita ada upacara memberikan anugerah pingat emas kepada siapa? Kepada Tunku Abdul Rahman. Jadi Tunku Abdul Rahman ni diberikan pingat emas. Alright, yang mana pingat emas ni dia ada 3 ukiran utama. Dekat pingat emas tu dia terukir apa? Dia terukir peta Semenanjung, peta orang kata Tanah Melayu tu,
dia ada gambar Tunku Abdul Rahman dekat dekat pingat tersebut, dan ada juga perkataan bapa kemerdekaan. Jadi 3 benda ni ada dalam ukiran tersebut. Kamu kena aware juga, kadang-kadang dalam kertas satu dia akan tanya. Dan selalu benda yang paling silap, alright, yang paling orang kata kita selalu confuse adalah kita ingat dalam gambar tersebut, dalam ukiran tersebut ada nama Tunku Abdul Rahman. Tapi nama Tunku Abdul Rahman tak ada. Dia hanya ada apa? Dia hanya ada gambar dan tulisan Bapa Kemerdekaan dengan peta Semenanjung, itu saja. Jadi kalau kamu tulis nama Tunku Abdul Rahman ditulis, dia adalah salah. Sebab dalam pingat tu dia tak ada nama Tunku Abdul Rahman. Dia ada gambar dengan tulisan Bapa Kemerdekaan saja. Dan selepas anugerah pingat itu diberikan, apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu kita ada ucapan pemasyuran daripada Tunku Abdul Rahman. Jadi Tunku Abdul Rahman buat ucapan. Selepas dia buat ucapan, dekat situlah kita ada upacara bacaan doa. Dan upacara bacaan doa ni adalah upacara yang terakhir pada malam tersebut. Habis je bacaan doa tersebut, maka berakhirlah upacara Detik Merdeka pada malam 30 Ogos. Alright, pada malam 30 Ogos habis dah dekat situ. Okay, so maksudnya dah habislah peristiwa kemerdekaan kat sini. Belum, ini pada malam hari. Kita masih ada lagi pada esok harinya. Kita nak tengok yang esoknya. Esoknya pula macam mana? Esok paginya pula kita akan sambut lagi, tapi kita sambut di tempat yang berbeza. Okay, dan esok paginya kita akan belajar dalam video yang akan datang. Alright, jadi ini adalah detik pemasyuran kemerdekaan yang pertama di Padang Kelak Selangor pada 30 Ogos 1957. Okay, alright. Jadi untuk video yang akan datang, kita akan tengok pula video berkaitan dengan Detik Merdeka yang dilaksanakan pada pagi 31 Ogos, yang mana video yang selalu kita tengok pada setiap kali Hari Merdeka, video yang pada pagi inilah yang kita akan tengok dalam video yang akan datang. Alright. Jadi untuk video kali ini sampai di situ sahaja. Siapa yang belum subscribe channel YouTube saya, korang boleh subscribe channel YouTube saya, Hisrozi, dan juga siapa yang belum follow social media saya yang lain, korang boleh follow dekat social media saya di TikTok dan juga di Instagram menggunakan username yang sama, iaitu Hisrozi. Dan kalau korang ada apa-apa sebarang komen yang korang nak komenkan, korang boleh komen dekat video tersebut. Dan jangan lupa share lagi channel dan juga video saya ni kepada kawan-kawan kamu yang lain. InsyaAllah lagi lebih ramai pelajar yang saya bantu. InsyaAllah lebih orang kata berilmu kita sebagai rakyat Malaysia. Okay? Jadi jangan lupa ilmu ni perlu dikongsikan bersama dengan kawan-kawan kamu semua. Right? Jadi kongsikan, right, supaya kita dapat result yang bagus untuk sejarah, dan juga yang paling penting supaya dia dapat menanam semangat patriotik, dan juga supaya kita tahu siapakah kita dan apakah asal usul kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab sejarah Malaysia tu sangat penting untuk kita tahu supaya kita tidak lupa asal usul kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, so itu sahaja dalam video kali ini. Kita jumpa dalam video yang akan datang bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi, Let Hisrozi Teach You History. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi nanti. Muah.